Ramadan telah berlalu, meninggalkan kita dengan banyak pengajaran tentang sabar, tentang pengorbanan dan tentang erti sebuah perjuangan dalam kehidupan. Pagi ini, langkah saya bermula di rumah Allah, mengingatkan bahawa setiap usaha kita adalah mencari redha-Nya. Dari masjid, langkah ini diteruskan ke tempat kami berbakti, sebuah tempat yang setiap hari menyaksikan harapan, kesakitan dan juga kekuatan manusia. Setiap pesakit yang datang membawa cerita mereka sendiri. Ada yang datang dengan kesakitan, ada yang datang dengan kebimbangan. Sebagai doktor, kami belajar bahawa merawat manusia bukan sekadar tentang ubat dan rawatan. Kadang-kadang yang mereka perlukan hanyalah seseorang yang sudi mendengar dan memberi sedikit kekuatan. Menjaga kesihatan masyarakat bukan sekadar satu pekerjaan. Ia adalah amanah dan juga satu bentuk fardu kifayah yang perlu kita pikul bersama. Kerana setiap usaha kecil ini mungkin menjadi sebab kepada seseorang boleh terus menjalani kehidupan bersama orang yang mereka sayangi. Perjalanan membina pusat rawatan ini tidak pernah mudah. Ada cabaran, ada pengorbanan, ada masa dan tenaga yang dicurahkan. Namun, saya bersyukur kerana perjalanan ini ditemani oleh satu pasukan yang luar biasa. Mereka bukan sekadar rakan sekerja. Mereka adalah keluarga kedua saya yang berkongsi tanggungjawab, berkongsi penat dan bersama-sama berusaha memberi yang terbaik kepada masyarakat. Daripada saya dan seluruh warga Pusat Rawatan Al-Farhain, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Semoga Syawal ini membawa kesihatan, ketenangan dan keberkatan kepada kita semua.